Ustaz dulu Ultraman ke? Tak, saya beriman. Jika aku tampan, mengapa dia pergi? Tak tahu, pergilah tanya dia kenapa dia pergi. Ikan hiu melayang-layang. I love you Ustaz ku sayang, anjay selebiu. Weh, kau anjay ke aku Abang dah beristeri ke? Kalau belum, bolehlah saya daftarkan diri. Saya dah beristeri dan dah ada 2 orang anak. Alhamdulillah. Kalau nangis batal puasa tak? Sebab nangis masa tu makan ayam gepuk. Kelakarnya. Macam mana kau boleh ada idea buat punchline macam itu? Ya Allah. Genius saya. Kalau kau masuk Maharaja Lawak, confirm kau boleh kalahkan kumpulan Sepatri. Berdosa tak saya selamatkan ikan yang tengah lemas, tapi ikan tu tetap mati. Kita dah usaha nak selamatkan ikan tu. So moga aku rasa kau yang perlu diselamatkan. Dalam banyak-banyak jin, jin apa yang mencuri? Jawapan, jin curiki. Jin curiki pula. Aduh, apa benda tu? Aku pula bagi. Dalam banyak-banyak jin, jin apa yang masuk Olimpik? Jawapan dia, gimnastik. Satu lagi. Kalau jin tu selalu buat kerja, tak give up, dia selalu buat kerja, tandanya jin tu apa? Itu tandanya jin tu rajin.